Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azim Hakimi bin Muhammad Amiruddin. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk aspirasi dan halat tuju pendidikan Malaysia membentuk guru berjiwa pendidik untuk subjek GPP 1092. Kita pergi pada pengenalan. Pada masa kini, kita dapat melihat bahawa dunia pendidikan telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Jika dahulu proses pembelajaran banyak bergantung kepada buku teks dan menulis di papan hitam dan papan putih dan kaedah tradisional, kini pendidikan telah memasuki era digital yang lebih menarik dan dinamik dan interaktif. Murid hari ini lebih terdedah kepada pelbagai sumber maklumat seperti internet, media sosial dan platform pembelajaran dalam talian. Keadaan ini menjadikan murid lebih aktif, kritis dan berdikari dalam mencari ilmu. Oleh itu, guru tidak lagi boleh menggunakan pendekatan lama semata-mata. Sebaliknya, guru perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa. Kita pergi pada isi yang pertama, iaitu aspirasi pendidikan Malaysia. Yang pertama, melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, iaitu jeris. Dan yang kedua, menekankan kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi dan pemikiran kritis. Dan yang ketiga, memupuk nilai murni dan sahsiah terpuji dalam kalangan pelajar. Yang keempat, menyediakan pendidikan yang inklusif dan saksama. Yang kelima, melahirkan warga negara yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing global. Maksudnya, aspirasi pendidikan Malaysia berfokus kepada pembangunan murid secara holistik. Ini termasuk keseimbangan aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek, iaitu jeris. Selain itu, sistem pendidikan juga menekankan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis dan komunikasi. Nilai murni turut diberi keutamaan bagi membentuk sahsiah pelajar. Pendidikan inklusif juga memastikan semua pelajar mendapat peluang yang sama. Akhirnya, matlamat utama adalah melahirkan murid dan warga negara yang dapat bersaing dengan global. Pergi kepada isi seterusnya, iaitu hala tuju pendidikan negara. Yang pertama, transformasi pendidikan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPPM. Yang kedua, pengintegrasian teknologi digital dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berpusatkan murid. Yang keempat, penekanan kepada pembelajaran sepanjang hayat. Yang kelima, pembangunan kemahiran insaniah, soft skill. Kita pergi kepada isi seterusnya, iaitu ciri-ciri guru berjiwa pendidik. Yang pertama, ikhlas dan mempunyai minat mendalam dalam mendidik. Guru perlulah mempunyai minat dan cinta akan kerjanya supaya kerja itu menjadi lebih seronok dan menarik untuk dijalani. Yang kedua, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Guru perlulah ada sifat yang kreatif dan inovatif untuk membuatkan murid lebih tertarik untuk belajar di dalam kelas. Yang ketiga, menguasai teknologi pendidikan. Guru perlulah pandai dalam bidang teknologi pada masa kini kerana dunia sudah berkembang dengan pesat dan di sekolah juga perlu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang keempat, mempunyai nilai empati dan memahami pelajar. Guru perlulah pandai membahagi murid. Seperti yang kita tahu, murid ni ada peringkat-peringkatnya yang pandai, sederhana pandai dan tidak pandai. Guru perlulah pandai membahagikan setiap pelajar itu untuk
mereka mudah memahami pembelajaran di dalam kelas. Yang kelima, sentiasa meningkatkan profesionalisme diri. Guru perlulah ada sikap yang ingin menambah baik dirinya supaya murid-murid dapat menyerap ilmu dengan lebih mendalam dan lebih uh, uh, baik. Okey. Daripada isi seterusnya ialah peranan guru dalam merealisasikan aspirasi. Yang pertama, membimbing pelajar secara holistik. Yang kedua, menjadi role model kepada pelajar. Menjadi role model kepada pelajar ni ialah guru. Ia bermula daripada sebelum masuk daripada kelas. Maksudnya, apabila cara guru tu berjalan, cara guru tu bercakap, semuanya akan ditiru oleh murid-murid. Jadi, kita perlulah menjaga tingkah laku kita, percakapan kita. Apabila dalam kelas, guru akan melihat, murid akan melihat cara guru tu bercakap dan menyampaikan ilmu. Contohnya, untuk negatif, apabila guru tu bercakap dengan kasar dan meninggikan suara kepada murid, jadi murid akan berasa takut dan ada segelintir pelajar akan meniru sikap guru tersebut. Dan ini akan menjejaskan kepribadian murid untuk masa yang akan datang kepada negara dan kepada diri budak tu sendiri. Jadi, guru perlulah menjaga tingkah lakunya dan cara percakapannya supaya murid dapat mengikut perkara-perkara yang positif sahaja. Seterusnya, mengintegrasikan teknologi dalam PDP. Seperti yang kita tahu, sekarang kita banyak menggunakan Google Classroom untuk membuat kelas online, selain daripada kelas bersemuka. Dan kita juga banyak menggunakan, seperti kalau mahu membuat kerja, kita akan menggunakan teknologi seperti Canva dan Notebook LM dan ChatGPT. Seterusnya, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Guru perlulah mewujudkan persekitaran yang baik dan nyaman untuk pelajar tu belajar supaya ilmu tu dapat diserap dengan lebih berkesan dan mendalam. Yang kelima, menggalakkan pemikiran kreatif dan kreatif. Apabila guru itu bersifat kreatif dan kritis, murid juga akan turut menjadi kreatif kerana gurunya sangatlah kreatif seperti cara pembelajaran dan cara guru tu mengajar sendiri supaya murid lebih memahami dengan cara tersendiri yang diajari oleh gurunya. Seterusnya ialah implikasi kepada pendidikan. Kualiti pendidikan negara dapat dipertingkatkan. Maksudnya, apabila murid pandai, negara kita akan lebih maju dari segi ekonomi maupun pendidikan. Kerana murid-murid yang dihasilkan dan murid-murid yang habis pembelajaran bermutu tinggi dan sangat berkualiti. Seterusnya, yang kedua, melahirkan pelajar yang berdaya saing global. Maksudnya, pelajar-pelajar kita dapat bersaing dengan murid-murid yang di luar negara seperti Amerika, Jepun, Korea dan lain-lain. Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Apabila guru
mengajar dengan baik dan berkesan, ini akan memberi impak yang besar kepada murid dalam semasa proses pembelajarannya. Mereka dapat menyerap ilmu dengan mudah dan dapat belajar dengan tenang. Seterusnya, menghasilkan guru yang profesional dan kompeten. Apabila pendidikan baik dan berkualiti, guru-guru yang dihasilkan juga akan lebih profesional dan kompeten. Maksudnya lebih berdisiplin dan profesional. Seterusnya, menyokong pembangunan negara pada masa hadapan. Apabila produk-produk yang dihasilkan di sekolah berkualiti, ini akan menyumbang kepada pembangunan negara kita iaitu Malaysia pada masa akan datang. Seperti negara yang lain dapat mencipta teknologi yang canggih, bangunan-bangunan yang tinggi kerana adanya tukang-tukang dan pembuat-pembuat asal daripada negara kita sendiri iaitu Malaysia. Seterusnya, peranan teknologi dalam pendidikan. Memudahkan akses kepada maklumat tanpa batasan. Seperti yang kita tahu, internet ni berada di ujung jari kita sahaja. Kita dapat mengakses dengan mudah. Tidak perlu menggunakan tenaga sedikit pun. Hanya perlu menekan sahaja. Seperti Google, Gemini, ChatGPT dan lain-lain. Yang kedua, menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Apabila kita menerapkan teknologi dalam pembelajaran kita, kita dapat menggunakan pelbagai platform seperti YouTube, Instagram, TikTok yang lebih bervariasi dan lebih menarik kerana mempunyai animasi yang pelbagai warna dan ceria. Yang ketiga, menyokong pembelajaran kendiri pelajar. Apabila kita menggunakan teknologi, ini akan lebih memberikan kita dorongan untuk belajar kerana apabila kita adanya teknologi, kita dapat belajar dengan tenang sambil dengan muzik ke, sambil kita boleh belajar dengan secara online, YouTube. Kerana ada segelintir guru, mereka suka rekod apa yang mereka ajar dan muat naiknya di laman sosial seperti YouTube, TikTok. Jadi, pembelajaran akan lebih berkesan dan lebih mudah kerana murid-murid dapat mengaksesnya bila-bila masa sahaja dan di mana sahaja. Yang keempat, menggalakkan penggunaan bahan multimedia seperti video dan animasi. Seperti yang saya cakap tadi, kita boleh menggunakan YouTube dan TikTok untuk menghasilkan bahan-bahan mengajar kita untuk lebih difahami dan lebih menarik. Yang kelima, membantu guru dalam menyediakan bahan PDP yang kreatif. Seperti yang poin sebelum ni, kita dapat membuat bahan untuk kita mengajar dan pembentangan kita dalam kelas dengan lebih menarik dan lebih kerana mempunyai audio dan visual yang ceria untuk lebih menjelaskan lagi apa yang kita nak sampaikan. Seterusnya, cabaran dalam membentuk guru berjiwa pendidik. Walaupun banyak usaha dilakukan, terdapat cabaran dalam membentuk guru berjiwa pendidik. Antaranya ialah kekangan kemahiran teknologi dalam kalangan guru. Maksudnya ada segelintir guru tidak pandai menggunakan teknologi. Ini akan memberikan impak yang besar kepada murid-muridnya kerana mengikut perkembangan terkini, semua
semua sudah menggunakan teknologi. Jadi apabila murid-muridnya tidak pandai, ini akan menyusahkan murid-muridnya dan membebankan murid-muridnya. Seterusnya ialah beban tugas yang tinggi. Maksudnya di sini guru bukan sahaja seperti yang kita tahulah, guru bukannya sahaja memberi ilmu di dalam kelas, tetapi guru juga membuat banyak kerja yang lain seperti perlu menghantar report dan banyak-banyak lagi ada guru membuat banyak kerja seperti pagi dia mengajar, petang mengajar di padang pula menjadi jurulatih. Ini akan membebankan guru dengan tugas yang tinggi. Seterusnya, perbezaan tahap kebolehan pelajar. Ini menjadi satu cabaran kepada guru kerana tidak semua murid mempunyai tahap pembelajaran yang sama. Seperti yang kita tahu, ada murid yang pandai, sederhana pandai dan kurang pandai. Jadi, guru perlulah pandai membahagikan tugas-tugas semasa dalam kelas supaya mereka dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru dengan mudah. Mengikut tahap-tahap mereka mengikut tahap masing-masing. Kurangnya motivasi dalam kalangan pelajar. Maksudnya pelajar tu malas untuk belajar, malas untuk datang ke sekolah. Jadi ini memberikan satu cabaran kepada guru untuk mengatasi murid-murid tersebut supaya mereka dapat datang ke sekolah dan seronok untuk belajar. Yang kelima, kekurangan kemudahan dan infrastruktur. Seperti yang kita tahu, pelajar-pelajar yang berada di bandar mempunyai kemudahan dan infrastruktur yang lengkap seperti ada bilik darjah yang cukup, makmal yang cukup, mempunyai banyaklah fasiliti yang sesuai dengan arus kemodenan. Tetapi bagi sekolah yang berada di pendalaman seperti sekolah orang asli, mereka sangat jauh di dalam hutan dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekolah-sekolah bandar tidak ada pada mereka dan infrastrukturnya juga usang dan tidak cukup. Jadi ini akan menyukarkan mereka untuk belajar dengan tenang dan menyukarkan mereka untuk belajar dengan tenang, dan ini akan menjejaskan mental mereka dan sekaligus menjejaskan tahap akademik mereka kerana infrastrukturnya tiada dan kemudahan-kemudahan tiada. Seterusnya ialah strategi melahirkan guru berkualiti. Mengadakan latihan profesional secara berterusan. Maksudnya pihak kerajaan melakukan satu inisiatif iaitu mengadakan program latihan guru secara profesional. Ini akan meningkatkan lagi tahap kebolehan guru tu untuk mengajar murid-murid dalam kelas. Yang kedua, menggalakkan inovasi dalam pengajaran. Yang ketiga, memperkasakan penggunaan teknologi digital. Yang keempat, memberi sokongan emosi dan motivasi kepada guru. Seperti yang saya beritahu tadi, iaitu bagi pihak sekolah, iaitu guru besar maupun pengetua, mereka boleh mengadakan satu program untuk guru sahaja yang mengumpulkan semua guru dan memberikan motivasi dan sokongan emosi kepada mereka supaya mereka tidak berasa stres dan lebih suka untuk mengajar murid pada masa yang akan datang. Yang kelima, mewujudkan komuniti pembelajaran profesional, iaitu mewujudkan guru muda dalam kelas ataupun di kalangan murid supaya murid dapat belajar dengan lebih mudah
kerana mereka bukan sahaja boleh merujuk kepada guru tetapi juga mereka boleh merujuk kepada kawan-kawannya sendiri iaitu guru muda yang dilantik oleh guru. Seterusnya, kepentingan pembelajaran abad ke-21. Meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT. Okey, KEBAT perlulah dilaksanakan dalam kelas untuk meningkatkan tahap kemahiran murid-murid semasa berfikir untuk menjawab soalan-soalan yang aras tinggi. Yang kedua, menggalakkan kolaborasi antara pelajar. Yang ketiga, membina kemahiran komunikasi yang berkesan. Maksudnya kemahiran komunikasi di antara guru dan murid, murid dengan murid perlulah dilakukan dengan berkesan supaya pembelajaran dapat dilakukan dengan berkesan dan lebih difahami. Yang keempat, menyediakan pelajar menghadapi dunia pekerjaan. Pada abad ke-21, pembelajaran abad ke-21 ni, pelajar perlulah bersedia untuk ke alam pekerjaan kerana lambat laun mereka juga akan bekerja untuk negara dan untuk mereka sendiri untuk mencari hidup. Yang kelima, memupuk sikap kreatif dan inovatif. Murid-murid perlulah ada sikap kreatif dan inovatif dalam diri mereka supaya mereka lebih mudah untuk belajar dan melakukan apa sahaja kerana apabila ada sikap yang kreatif dan inovatif, kehidupan mereka akan lebih ceria dan tidak mudah stres. Yang terakhir ialah nilai dan etika dalam profesi perguruan. Mengamalkan sikap amanah dalam tugas, bersikap adil terhadap semua pelajar, menunjukkan contoh teladan yang baik, menghormati kepelbagaian budaya dan latar belakang pelajar, mematuhi etika profesional keguruan. Dan kesimpulannya, sebagai guru berjiwa pendidik memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Walaupun teknologi semakin berkembang, peranan guru tetap tidak boleh digantikan. Guru merupakan agen perubahan yang membantu membentuk generasi masa depan. Dengan usaha yang berterusan, kita mampu melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga mempunyai nilai murni yang tinggi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.